Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irta Nadifa, wartawan B1 TV. Di sebalik setiap helaian batik tersimpan kisah seni, ketelitian dan warisan yang tidak ternilai. Hari ini kami akan membawa anda ke bengkel perusahaan batik Kampung Podok Lalang untuk menyaksikan sendiri proses penghasilannya. Batik ialah seni menghias kain menggunakan lilin dan pewarna sehingga terhasil corak yang unik. Warisan ini berkembang sejak ratusan tahun dahulu dan terus menjadi kebanggaan negara. Statistik ini menunjukkan bahawa seni batik terus berkembang dan menjadi sumber rezeki kepada ramai rakyat Malaysia. Nama saya Encik Hassan bin Abdullah dan saya Kak Milwa Zahra Batik, Kampung Pondok Lalang. Proses menghasilkan batik dijalankan mengikut ada peringkat pertama daripada material kain putih tu. Kita celuk warna mengikut kehendak pelanggan lah, warna kuning, biru, merah, makna warna-warna asas. Lepas tu kita blok menggunakan liling, proses liling dia canting, blok. Lepas proses blok warna, lepas tu proses warna ada satu dia panggil sodium silitik untuk mematikan warna tu, celuk sodium silitik dalam 4 jam. Lepas masa 4 jam kita ambil daripada kat silitik tu, kita bilah dengan air bersih. Macam proses bilah tu nak kena bilah air banyak dalam 2-3 tong juga sampai warna tu tak turun. Lepas tu kita menggunakan air panas yang mendidih, kita merebuh untuk buang liling. Sebab kalau tak buang liling tu, orang nak pakai dengan liling-liling tak sesuai, kita buang liling. Lepas tu jemur. Apakah keunikan batik Malaysia? Keunikan batik Malaysia motif. Kalau nak kira batik ni sama je dari Indonesia, Thailand ada je batik. Tapi batik Malaysia dia menggunakan motif flora, fauna. Berbeza dengan batik Indonesia, dia banyak menggunakan motif binatang, naga, burung. Apakah kepentingan batik kepada warisan dan identiti negara? Kira dari segi daripada ni lah, kerah tangan pun dia ada buat research. Pelancong, dari segi pelancong untuk tengok batik, beli batik tu tinggi juga kat Malaysia ni. Maknanya penting juga benda tu untuk hasil negara. Kalau dari segi Terengganu pun, orang mari Terengganu naik pasar Payang beli batik. Jadi dari situ menjana ekonomi macam ke saya ni kampung dengan peniaga batik kat pasar Payang, menjana ekonomi setempat, menjana ekonomi negara. Dan pernah juga batik ni pergi buat benda ni Brunei, London, pergi buat expo, dapat sambutan menggalakkan. Jadi naiklah nama Malaysia. Usaha memartabatkan batik bukan hanya dipikul oleh para pembatik, malah menjadi tanggungjawab seluruh rakyat Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim turut menzahirkan sokongannya dengan memilih untuk mengenakan batik Malaysia sebagai simbol kebanggaan terhadap hasil tempatan serta usaha mempromosikan produk buatan Malaysia. Semoga semangat ini terus menyuntik inspirasi kepada generasi muda untuk memelihara dan memartabatkan warisan batik Malaysia. Warisan bukan sekadar untuk dikenang tetapi untuk diteruskan. Batik Malaysia bukan sekadar sehelai kain tetapi lambang perpaduan, identiti dan kebanggaan negara. Menyulam warisan, merakam peradaban. Marilah kita bersama-sama menghargai dan memelihara batik Malaysia. Terima kasih kerana mengikuti misi Kembara Budaya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai batik, datanglah beramai-ramai ke Bazar Buku Budaya dan Karnival Semarak Jawi 2026 @PP80.